Ini dah apa? Malah nak cakap. Mana cakap? Kali ni jauh sikit. Mana? Penang tak jauh. Penang tak jauh. Ini yang dulu. Jadi kita pergi kita cuba cari kedai buah lah yang mana yang berpatutan. Jangan mesin. Nah, Jangan mesin. bukan. Kita pergi Bumi Penyu lah, Bumi Penyu. Masa nanti kalau ada siapa-siapa yang duduk kat sana, yang outstation kat sana tu, Roger lah. Nanti kita orang sampai. Tak nampak muka lah. Tayar tepinya. Saya nampak sangat. Misal ada buang. Saya sangat. Misal ada buang. Misal apa tak? Misal ada buang dah. Kalau siapa yang tak buang chai tu? Pispos. Pispos tak buang chai. MC tak dapat. MC tak dapat. Bang. Kita pergi mana ni? Kita akan bergerak ke mana? Terengganu. Nama ride apa ride? Ride santai. Ride santai Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan, sempena Hari Kemerdekaan. So berhati-hati jalan raya semua. Moga selamat sampai ke destinasi. Player berapa orang? Player 8 orang. 8 orang. Ya. Janji Dua ride. Janji. Janji ride. 10. Janji 12 orang. Tinggal ni. Tentang motor laju. Saya tak tahu jalan dah pakai ni. Abang berak kat mana lagi? Kan berak. Saya pun light ni. Dah berak jalan lagi. Saya hijau tak saya hijau. Dah berak. Abang seorang yang tinggal. Abang ikut ni ikut undang-undang ya. Merah berhenti dia. Saya jalan ingat lupa. Lepas tu dia pakai ni lah. Tadi naik SPE ke apa? Diuk. Diuk. Kata harus dia naik diuk lah. Laju lah motor umpah tu. Tengok kat highway ni. iPhone tu. Lah aku bawa 100 Tunggu kat sini lah. Macam mana ni? Aku rasa sampai Terengganu habis dah ujung-ujung kan. Pakai orang viral dia kan. Tu lah. Komplain tu kan. Dia player terbalik. Merahnya dah barat. Barai kan. Sampai sini. Tempat molek tanah subur, tempat molek tanah subur. Kanu kita, kanu kita. Nah, gua dengan apa lo? Ya, lewat tahu. Kita Terengganu kita. Hoi, Mago, Cloud, takkan ikan di Kuala Kemamang, petang-petang wak kepuk getah, gambar orang hatta gereh, main dah 2-3 papang, dok sedang sampai ke Malang, kedapayang juga. Kalau nak ni pakai 360. 360 360. 360. Maknanya dia orang tak tanya dah lah. Dia akan update. Ada mana-mana kita ada? Dia beritahu lah. Ni lah. Saya on lah. Ni buat saya tak lama-lama ni. Ya. Nampak tu. Dia ada kat mana tu. Abang kat mana, dia kat mana? Kat mana. Okey, anak-anak semua register. Oh. Ni Beraya Pantai Timur, Medan Selera,
saya. Tapi Itu saya rap di Medan pun dia pun nampak kat Sumatera. maksudnya GPS kena buka. Tapi cerita dia GPS kena buka. Oh, tak payah GPS boleh. Online lah. Tapi ni apa dia janji data Selcom apa dah lah. Jadi dia tengok you ada kat mana, tak tanya lah. Sudah abang punya teknologi tu. Saya nampak saya lagi kampung lah abang lagi lah. Budak kisah lagi Bila pandai dia lah. tengok ada kat Temelor. Kita apalah. Senang ada untuk apa-apa isu kena colek ke apa kan. Freeware. Hati tembang gedang macam-macam. Kalau nak terang nasi dagang, kita pakai gi kapal ladang. Uang bekal di merek, di setiap patah pengangin nek. Singgos betul kita kerantau abang. Kita tengok penyu telur, kita tengok. Naik balik je. Aku nak. Dia naik tadi. Hang setia tunggu belakang aku. Setia. Ha? Kan ada ni. Dia tersembunyi. Tak lah. Oh. Dia mencari ya. Kedai buka. Ada kenalan? Ada sini. Ha. Kena mencari ah. Dia naik Pakar tak pakar? Dia naik balik. Naik balik slow. Pakar tak ada pakar? Dah nak kena mencari je dah. Ni workshop ni ni. Kipas bunyi. Washer ni mi. Bunyi. Kipas jalan. Tak tahu tak pump water pump tu. Tapi kalau kipas bunyi, air jalan lah. Ni apa bunyi? Bunyi bukan sebab dia sensor tu. Tak, sebab pump air tu hidup. Tu yang dia. Kalau Pump satu. Oh, dia satu dengan kipas ah. kipas bunyi. Sekarang apa ni kipas? Dah tapi cik dah keluar ke. Ikut thermostat je. Hmm. Thermostat ataupun radiator cap. Jom cik kedai motor. Tak ada ni masuk. Kena Follow mana highway tu? Buat bank saya tu. Kata workshop ni tak percaya tu. tak percaya lah. Dah saya percaya bang. Tinggal dah saya tak gelak bukan abang ni. Saya betul. Saya silap. Dia idola pemotoran. Idola pemotoran bahagian Taman Salak Mulia. Nama taman tak pernah betul lah. Betul lah. Salam murni. Salam murni, orang Aduh, mulut cermat sikit. Taman Salak Mulia. Momen. Nak cakap momen. Betul lah tu. Tak apa, saya aku berhenti yang perjalanan. Pakai baju. Aduh. Weh ni baju hujan. Tak boleh baju hujan aku kena kecam. baju hujan aku tak berfungsi dah pun. Nak basah je. Baju hujan tak basah. Betul lah cakap abang Bo. Nak tolak kan. Kena buang ke? Dia nak kena pergi bandar mana bang ni? Please lah. Please lah. Please. Kena pergi bandar lain lah ke? Kena pergi bandar lain lah. Baju hujan pun bandel. Pui.
bersama idola pemotoran. Kenapa rakam kat saya? Jadilah. Senanglah bawa. Sekarang kita berada di mana? Ajil. Berada di Ajil dengan sahabat kita baru repair motor, Tuan Pejal. Sekarang hujan dah padam dah ni. Padam dah. Tak, dia tu ni. Dia berkelip-kelip tu boleh rekod tu. Dia padam tu lah. Sekarang kita tengah nak pakai baju, pakai mungkin susah sangat nak pakai. Boleh pakai kasut balik. Kena nampak sensor balik kan. Tak sejuk. Lemuan juga. Pakai berlemuan. pakai slipper sejuk. Ni lupa bawa sejadah. Bawa sejadah. Sejadah kecil lah sejadah. Apa? Stay dah. Sekarang kita lagi 50 km nak sampai ke Terengganu. Saya tanya kepada idola pemotoran tadi, kenapa kita kena keluar sini tak masuk highway. Dia cakap bab motor seperti motor YB dia tak tahan, minyak tak cukup. Jadi Motor siapa yang minyak tak tahan? motor Nazrin lah. Kan? Dia kata, Pio kata, kenapa? Tanya dia kenapa keluar sini. Dia kata kat sana tak ada minyak dah. Jadi bila keluar kat sini, tak ada minyak kan. Motor apa? Motor YB kan? Dengan motor Pijal kot. Dia okey? Kenapa dia okey lah? Dia Y suku lah. Pijal. Ni? Jawa 16. Oh, lain eh? Bang, no, idola pemotoran ni. Itu bukan saya, awak dengan Saya. Itu apa Y15? Echo. Semalam tu tak sampai lagi tu. Ride apa tu? Ride betul ride. Betul-betul ride tu. Ride lah. Makan tu. Aduh. Letak kepala ni habis ni. Tentatif baru esok pula. Hari ni tentatif habis lah. Lorong. Ha? Lorong. Esok nak pergi mana ni? Aku dah tu. Awak nak pergi. Buku yang nak kat aku. Buku apa? Sampai. Malam baru sampai guys. Malam. Abang main malam baru sampai. Malam. Ya. Baik. Berminyak dah spender ni. Ini rumah tu. Istana. Ni boleh review sikit-sikit kan. Ya, terrehat dulu. Gila, penuh cabaran. Liku-liku untuk sampai ke Kuala Terengganu ni. Berminyak spender bos. Ha? Belum mula. Yang kena ni. Belum. Oh, cerita ni. Nak pergi tengah tempat juga. Nak bawa. Jangan mula. Aku nak masuk dekat dalam jabat dia nak tengok nama kau. Tahun berapa? Ni kat dalam ni, pulau tu. Tak pulut boleh boleh. Bagi pulut dekat dia. Hari ni sini. Apa bayar pulut tu? Taklah sini Nescafe wise. Kau memang takkan dapat dengan mampunya. Tertinggal Kapri mulat batu burung tepi patah. Laut biru di Tanjung Jarak tempat relax. Orang dok kaca tempat relax. Anak-anak dah kecomel-comel laka. Na piano kita. Na piano kita. Allah tak nyala pun.
Dia kan boleh tengok benda ukur-ukur ni. Mampu. Dia bertanya, Abang Po. ukur badan boleh? Dia nak dia. Sini kaki dia tanya ukur badan. Dia kata dia berat dia. Ukur perut tu bang. Bagi kepala sikit. Jalan. Ukur kaki je. Kaki je lah. Siapa marah? Tak ada lah. Dia tanya. Tak, udah mah, nak minum lah. Nak minum lah. Hah? Nak minum saya nak beli air. Mana saya dah ambil ni Rabu pagi. Duduk kat motor dekat sikit. Duduk kat motor. Sini lah. Ada mesin. Mana-mana ah. On dah ni? Oh, on. Kita cakap dengar cakap kau. Kau sini. Baju kat sini, dorong mana, simple. Masuk sana sini, korang semua tak tahu. Lepas tu aku lari jauh malah terlibat lah berbincangan. Tapi semua nak ikut aku. Oh, dia orang menekan kau ni. Dah time macam ni semua nak ikut aku. Atas highway semua tinggal aku. Susah nak jawab macam tu. Susah nak buat decision mereka. Susah. Aku dah beritahu hari ni aku tak mau. Kau kena kat belakang. Hari ni aku tak mau buat keputusan. Tengok balik. One, two, three, pakak kita mari ganu. One, two, three, ramai-ramai kita serbu. One, two, three, ganti kita takkan jemu. One, two, three, negeri Terengganu memang padu. Semua tiga pakak kita mari ganu. Semua tiga ramai-ramai kita serbu. Semua tiga ganti kita takkan jemu. Sedua, tiga, negeri Terengganu memang padu. Amber bawa family ronda Ganu sana sini. Amber naik motor tengok kanan tengok kiri. Lalu batu buruk nampak comel pemandangan. Ramanya orang duk lepak-lepak tepi jalan. Singgah pasal payang cari periuk belanga. Macam-macam barang tembaga batik pun ada. Bertuahnya Amber jadi anak Terengganu. Negeri Darul Imam sungguh makmur dan juga maju. One, two, three, pakak kita mari Ganu. One, two, three, ramai-ramai kita serbu. One, two, three, ganti kita takkan jemu. One, two, three, negeri Terengganu memang padu. Negeri Terengganu kaya dengan berbagai. Bang, dia ni. Dia pasal kita order. Dia macam ni bang. Dia kalau siapa yang dukung anak boleh potong queue. Abang dukung saya. Oh, betul lah pagi tadi kan? Ha, abang dukung saya. Dah tok sangat. Dah dukung. Takkan saya dah dukung lagi. Tak solok. Tu. Ha. Baik, masih ya. Oh, payah anak ramai ni. Jadi ya? Ha, sudu. Sudu. Tak jadi makan sudu tak jadi. Betul itu nak kena kau pakai tangan. Pakai tangan dah. Mana jadi makan sudu? Anak ramai payah kat kau. Bang doa bang. Bang, doa bang. Dia ada kalau TikTok. Buih dia. Ini kambing. Buah mesin. Tidaklah pemotoran. Solok. Okey. Salak ada. Iyalah, apa ni? Tidaklah pemotoran. Mani ni. Dah mani ni. Kedak India spesial. Bang kedak. Wajah tau. Ini sembang EPL tau. Apa-apa pun kita balik besok kita tengok game MU ni menang, MU. MU malam ni. Tahun ni kalah. Seri bang. Seri, ya. Coach dengan padang tu. Bila sini Tak kalah esok. Alah. Coach mana tu? Belum kalah lagi. Mana tu? Belum mana? Tapi dah Mana menyokong MU tanya. Aku main player yang aku tak main coach. apa Amorin? Ha. Amorin? Ha. Di mana? Amorin. Tengok. Ni bukan kulit apa? Kulit FC Tapi division 2. baru dia bukan dalam Arsenal. Ha. Kalah. 0 kan? 1-0. Itu first game. Tak kira lah first game. Yang penting tak pernah kalah lagi. Kalah kat Arsenal tu. Menipu je orang tu. Itu warm up. Ya. Warm up. Senior citizen dah bergaduh macam ni ya. Itu warm up. Senior citizen punya perbincangan. Tapi kau tengok aku tengok Facebook semalam yang akan ganti dia Joe Klopp. Siapa? Siapa? Nama dia? Jacob. Siapa nama dia? Siapa dia? Klopek. Liverpool punya Oi, Jurgen Klopp. Jurgen Klopp. Ah, no pula. Tak ada. Kerak jari lah, kerak jari. Ada tu ada tu. Dia ganti sekat jari.
Habis jari aku kena geram. Habis jari kat ni pula. Banyak janji-janji. Hari semalam hutang lagi. 3 orang jari aku nak potong. Ni jari kaki patah. Sebab tu video aku panjang lah. Buat benda-benda macam ni. Apa berapa jari? Gu lah, dia ni kena lah gu. Jom. Okey. Okey. Lagi mesra sifat setiap rakyatnya. Betapa indahnya oh negeri Terengganu. Hati damai tenang, riang dan senang selalu. Kalau kita lapar boleh terang nasi dagang. Di kampung atas tu memang sok ramai orang. Kepuk lekor sata oh sungguh menyelerakan. Buat perut orang ramai jadi kohor kenyang. Seru tiga pakat kita mari ganu. Seru tiga ramai-ramai kita. Harap okey ni 10 12 10 2 5 7 17 nasi 20 22. Saya dah 22. On 22. Orang yang Ditulis kalau rasa nak makan ni apa macam mana? Nak makan cuma lah kan. Makan Bagi tahu tapi kan? beritahu bos kami. Mungkin dia ramai ada orang tak ni tak tu ini tak cukup tak boleh. Itu bagus kan? Itu bagus. Uish. Kenapa? Ni gemuk lagi. Ni lagi gemuk. Tadi gemuk, ni lagi gemuk. Ni gemuk cabi-cabi ni. Oh yang gemuk-gemuk ni tak ada jual frozen. Oh yang tu ah. Ini orang panggil gemuk-gemuk ah ni. Ni gemuk ke? Banyaknya gemuk. Tu lah sana ada tu. Banyak. Oh ya. Yeah. Kilang ah. Ya. Oh. Oh okey. Abang ni adik tu ngakuk. Oh. Tu apa? Wadik-wadik lah. Tapi dia kucing kunyit ah. Kucing mana kunyit? Yes. Oh. Jumpa dia lagi. Cakap lagi bang. DJ tak ada cakap Aku ke? ada anak umur 25 sulung. Sulung umur apa? Dulu ada dua. 25 kerja dah. Umur 2 Perempuan kan? Uniza. Perempuan kan? Ya, tekan Tengah luar bila tengah cuti lelaki. Perempuan kan? Ya galak. Anak lelaki perempuan? Belum. Yang ni boleh ni. Dengan dia tak mau. Tak berani lah. Ni saya jadi ni orang kira Saya masuk Malaysia boleh tak kawan saya dah. Kawan saya dapat tunang. Kawan saya dah beli mau. Ada ajak abang nantu. Boleh dah ni saya orang tengah ni. Baik abang, saya direct pun tak apa. Yo asal nak betul je ni kan. Nombor 3 apa nombor 3? Nombor 3 tekan 2. 3. Lagi Perempuan. Oh. Hampir 3. Dah tutup. Sudah ini Saya nak pau dia orang. Tiga ganti kita takkan jemu. Seluruh tiga negeri Janu memang padu. Panyuk tempat pekelah hang hok comel menawang. Patah merang sekayu jadi tempat tarikan. Panyuk pula hok molek-molek ada di Ganu. Pula redak kapal perhenti yang banyak penyu. Aduh bang. Tidak ada boleh tengok. Tempat saya belajar tu. Apa dah? Tempat saya belajar.
Anak abang Yuniza kan? Saya musuh dia depan tu. Yang penting. Tu. Kira? Ha. Saya budak sekolah kat bang. Pandai cerdik ah. Sekolah lah ke habis. Tapi Nizam tak daripada MT lah. Yuniza buka dulu. UMT dulu dia Kolej Metrokrasi UPM. Dia Metrokrasi UPM. Nanti depan nak gabung nanti tak setuju kan? Gabung. Dia orang nak merge sebab sama MT. Kamu pula. Jom esok tak rendah masuk MT. Apa? Ajar kata tak belajar. Segelas air buah. Demi mencari segelas air buah. Demi air buah. Demi air buah kita sanggup bergerak. Hujan panas. Tu gila depan. Antara. Gila jauh. Demi Kita nak tepuk suasana patah. Kat saya. Aku buat dekor satu boleh? Dia punya set apa? 5 batang apa? atas motor ada. 5 batang 8 ringgit lah. Ha? 8 batang. Bawa satu boleh? Tak. Nescafe tarik dengan sirap limau ais. Sotong ni rasa apa? Macam bersungguh je makan. Rasa apa sotong? Rasa sotong abang. Aku tak pernah makan sotong abang. Okey, aku sotong member aku tak pernah makan. Aku Cuba rasa. aku nak try sotong member. Cuba rasa. Kerabu ada kerabu. Ada. Kerabu sup pun. Try sotong member dah lah. Sup pun tak ada. Mabang. Tak sotong member. Sotong hang tadi timbang berapa kilo? Berapa ringgit? 30 lah. Yang besar kan. Aku cari punya kecil tadi ada apa RM16. Kecil lah jadi lah. Sebab aku dah pau sotong member. Tapi sotong dia sedap. Untuk mabang tak. Dia taman orchid. Ya, lagi masuk semua. Taman mulia. Taman mulia. Dia salak mulia. Tu tak background pantai. Tangan. Tutup ke? Dekat kan? Main je. Kita tutup kan? Sampai jauh kita tutup kan? Kami punya lah dalam ribut, dalam hujan, kilat segala bagai. Mai kedai tutup kan? Cik tak mampu tak mahu study tengok. Siang. Tengok. Jantan hidung belang semua tengah sedih jantan hidung belang. Dia. Dia arah sana. Production ni. Live. Tak dapat Abu dapat tengok game Malaysia nanti ya. Maka negeri Terengganu, semua keindahan ciptaan yang maha satu. Mari pakat kita semua jaga negeri Terengganu, biar orang luar tahu sohonya Terengganu. One, two, three, pakat kita mari ganu. One, two, three, ramai-ramai kita serbu. One, two, three, genti kita takkan jemu. One, two, three, negeri Terengganu memang padu. Itu dia sebuah sikit cerita pasal Ganu. Negeri Ganu maju semua serba-serbi baru. Pakat ramai-ramai kita singgah negeri Terengganu. Kalau dok teramari memang dok tahu. Beres kawan-kawan ambe nak balik dulu. Tunggu ambe mari bila sapa hujung minggu. Nanti gambar-gambar ambe masuk muka buku. Biar semua orang tahu comelnya Terengganu. Semua tiga pakat kita mari Ganu. Silakan ke? Macam air dia. Harga tak keluarga lah. Ada sotong RM30 dah. Gila. Macam senang nampak orang makan sotong RM30 tu. Gila sanggup. Sebab dari pagi tak makan tu. RM30 per RM3 tu tak? Terus je. Tengok ikan ni mana? Tak payah dia dekat tu. Ikan ni mana? Tak lah. Yang periuk mana? Oh, dia percaya lah.
Masuk dagang lah. Nasi dagang sama Terengganu. Aku mana makan. Aku nasi dagang aku tak makan kat negeri lain. Tanpa Selangor aku tak makan lah. Memang tak kena langsung lah. Tak kena langsung. Gabuk langsung. Aku ban. Nak makan nasi dagang. Kalau rasa bangun-bangun tidur kat Sepang kan. Bangun nasi dagang. Terengganu. Tak ada, paling tak ada. Aku plan pergi Kota Baru, aku plan. Betul tak tu kalau Kota Baru nasi gabu. Ini nasi gabu kat Terengganu. Macam kau makan malam tu, tak nampak kau kat Terengganu. Nasi gabu. Nasi gabu patut. Kelantan. Tengok udara. Terengganu ni. Makan nasi gabu. Tak boleh. Nasi gabu betul lah Kelantan. Kelantan lah. Nasi gabu Kelantan. Tu nasi gabu aku boleh makan kat Sepang. Macam mana ni? Nasi dagang near me. Nasi dagang near me ke sana. Dia ada near me, dia banyak naik atas tu lah, atas tu. Tak payah. Oh, benar apa ni tu? Selalu. Katanya nearest. Kalau nearest dapat juga. Oh, kat tu sebelah tadi, sebelah rumah kita belah kedai ayam ni. On the way tadi pun ada tak? Ada. Tapi boleh lah sikit minyak ni letak. Tak sila sangat kan. Silakan okey lah. Betul okey. oh, sedang okey. Oh, okey. Dia dah berkuah banyak. Ayam. Kadang makan dia ni. Ayam baru. Bang, tu kucing kan? Tak tolong kucing. Agama kita serbu, sedua tiga reti kita takkan jemu. Sedua tiga negeri Ganu memang padu. 1, 2, 3 pakak kita mari Ganu. 1, 2, 3 ramai-ramai kita serbu. 1, 2, 3 reti kita takkan jemu. 1, 2, 3 pakak-pakak mari ke Terengganu. Wey, mari Terengganu ni wey. Palas. Memory. Hah? Tak tahu lah. Tengok. Yalah nasi kuning ke apa tengok. Rokok. Roti pau special. Dulu tengah ni baby pergi jalan. Dulu tengah. Dulu ni baby pergi jalan. Ayam. Dah aku sangkut sini ya. Oh, elah. Aku menggali. Member aku tahu kat sini kan. Sampai kat Petronas kat apa makan. Banyak dia buat air kita. Aku kena angkat ni dah. Mah. Air laut tu. Air aku nak tarpan nak minum. Air tadi dah habis. Jangan ada kosong. Dia ada kosong dia bergerak. Banyak lagi. Jangan nak join sini pula. Sibuk lah. Sibuk. Kesorang lah. Dia dah siap makan tu boy. Ni, dia nak goreng boleh ke? Bukan diorang. Rin yang nak. Untuk kita jalan makan santai. Dia orang.
Okay, beres. Macam orang tadi lah. Mampu orang kena jumpa aku pakai nama bio. Dia jumpa bio pakai nama aku. Kau lama sampai dah? 50 minit. 20 minit? 20. Bisa. Duduk kat petronas tu dah berapa lama dah? Aku suka masuk highway. Aku tak lost dia orang. Dia ni masuk highway. Aku lost. Daripada mana asal ni? Daripada Kijang tu. Kijal. Paku sayur kacang, panggang ikan puyuh, tumbuk sambal belacang, telur pucuk labu buat ulang, tanok nasi berah pisang, oh ikan kering anok tambang, nok makan sedap. Kat kuning pun, tak laju. Malaysia tu. Dekat kuning kan? Ha, merah. Tu bola. Juara dunia weh. Nombor 1. Jarah tercipta. Hari Merdeka. Bini beranok gapat, anok gamal telacok, kadang pisang sikat, kita dok dan koyok, ada lagi hok duk tergiok, hok ni kecing hok tu behok, tambah pulak kije boleh sikit-sikit, banyak hok duk saje perabih duit, lepas-lepas isa dok dang makan nasi, bosan anok duk jegik, pagi-pagi mitok duit. Kadang-kadang magi fikir dalam hati, macam mana cara nak tambah rezeki. Mujurlah pagi ni ada saing mari, bosan anok duk jegik, pagi-pagi mitok duit. So. Video dia boleh 9 minit ke bang? Abang ada nak cakap apa-apa? Tak ada apa lah. Macam sedih je. Agak kecewa. Benda dugaan besar lah. Saya pancit kan makan apa? Roti paung. Paung lah dengan piu. Ya, encik tu. Sebut sampai dekat rumah. Okay bang. Kalau kena dekat sama banyak ah. Kena kat genting tu. On the way balik tu. Jalan bengkel bingung. Allah, kena situ pening ah. Tak tahu nak macam mana. Ha? Bahaya orang boleh. Tak tahu nak macam mana. Balik tu. Beli pada Terengganu kena. Itulah. Betul. Wih, dia pun.